Polis telah menahan seorang lelaki tempatan berusia 44 tahun berhubung satu insiden pertengkaran di tempat awam yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Kuching memaklumkan bahawa penahanan dibuat susulan penyebaran sebuah video berdurasi 33 saat yang menunjukkan seorang lelaki dipercayai suspek sedang berinteraksi secara agresif dengan seorang lagi individu berusia 57 tahun di tepi jalan di kawasan Jalan Patingan. Namun, hasil siasatan awal mendapati suspek mengakui terlibat dalam kejadian tersebut. Semakan lanjut menunjukkan suspek mempunyai satu rekod jenayah lampau. Ujian saringan awal air kencing ke atas suspek pula didapati negatif dadah. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 323 dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan menyebabkan kecederaan dan ugutan jenayah. Orang ramai yang mempunyai maklumat boleh tampil membantu siasatan dan berikut adalah video yang tular. Tahan je.